Bagi yang berimpian nak ada rumah sendiri untuk keluarga tersayang, dalam Belanjawan 2026 yang baru dibentangkan, ada 3 peluang yang kita boleh ambil. Sebelum tu, like dan share video ni, repost banyak-banyak, okey? Yang pertama, duty stamp untuk rumah pertama. Nak beli rumah tak mudah. Ramai yang tak beli sebab kos permulaan yang besar. Selain daripada deposit rumah sebanyak 10%, kos guaman untuk proses jual beli pun tinggi. So, kerajaan berikan pengecualian untuk pembelian rumah bawah RM500,000. Dana SJKP naik jadi 20 bilion. Bank suka bagi pinjaman macam kad kredit, kereta, rumah, tapi ada golongan yang langsung tak dapat manfaat pinjaman ni. Gig worker macam Abang Gap dan juga Abang Pandai. Basically, kerja sendiri yang tak ada income yang stabil. Jadi, SJKP yang akan jadi penjamin untuk bank bagi pinjaman. Skim sewa beli. Ramai je baru habis belajar, baru je kerja dan baru berkahwin. Minat nak beli rumah. Tapi bukan senang. Kos duit satu hal. Jurang pengetahuan pun, cara untuk memiliki rumah pun satu hal juga. Tersalah beli, sengsara selama 30 tahun. Dengan skim rent to own, dapatlah mendidik individu untuk sewa dulu sambil merancang kewangan sebelum memiliki rumah. Dari 3 ni, mana yang korang suka? Like dan komen, okey? Apa Raja?